Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Hari ini, kami akan bincangkan fenomena pelancongan Cina yang mencetuskan pelbagai masalah di Malaysia dan Hong Kong. Semasa cuti Hari Buruh 2025, sejumlah besar pelancong dari China membanjiri Hong Kong dan Asia Tenggara. Malahan sebuah restoran McDonald's Hong Kong diubah menjadi hotel sementara oleh puluhan pelancong China, di mana mereka menanggalkan kasut tidur di dalam restoran, dan beg-beg mereka berselerak di lantai, mencetuskan perdebatan hangat. Pada masa yang sama, di sebuah gerai durian di Pulau Pinang, Malaysia, sepasang ibu dan anak perempuan dari China bertengkar dengan pemilik gerai hanya kerana RM9. Apakah sebenarnya punca di sebalik fenomena pelancongan bajet ini? Pada April tahun ini, Malaysia dan China telah melaksanakan pengecualian visa dua hala menyebabkan cuti hari pekerja dibanjiri pelancong dari China. Namun di sebalik kemeriahan ini, wujud satu fenomena yang membimbangkan. Ramai pelancong China keluar negara dengan sikap jimat semaksimum mungkin, sehingga mencetuskan pelbagai kontroversi. Sebagai contoh, semasa cuti hari pekerja, di sebuah gerai durian di Pulau Pinang, sepasang ibu dan anak dari China membeli durian tempatan jenis Horlor yang berharga RM59. Namun selepas habis makan, mereka mendakwa durian itu terlalu tidak sedap dan enggan membayar harga penuh. Mereka hanya mahu bayar hanya RM50 dan bertengkar dengan pemilik gerai di tempat awam selama 9 minit. 我觉得你应该讲道理，你年纪这么大了，你应该是比我更讲道理才行。我就因为讲道理，我才跟你讲这个价。我没有欺负你，我觉得我被欺负了。我到了这里以后，我才是我被欺负，你不要指我。我70岁了，还要跟你争那个几块钱？几块钱没有用的，这个给他啊，你还可以吗？那你们给我一点补偿呀，这么难吃。还讲价是不可以的。 太难吃了，心里舒服吗？我不舒服，所以我要是这样给钱给你，我就觉得我是傻逼一样，你知道吗？我已经给你50了，你还要我要？就这么奇怪的存在。你现在不让给他算，不让给他。多少给我们点诚意？你是商家，我们是顾客，我们吃的不好吃，多少钱？你们就是不要说不好吃，不好吃是你说，没有人说。不要指我了，没有人说不好吃。没有礼貌，不要指我。你就有礼貌。 我也挺有礼貌的，我给你还价呀。对呀，给你还价嘛，就是。你们态度让人很难接受啊！态度是因为我昨天也碰到了一个很奇怪的人，我就把昨天的我的因为是你奇怪吗？我不奇怪，我跟你讲。 你到处觉得到处人很奇怪，没有，因为你是你自己奇怪，对吗？ Kejadian ini telah mencetuskan perdebatan hangat di media sosial. Seorang netizen tempatan berkata, kalau nak berlagak Samsung, jangan keluar ke negara lain. Lebih baik duduk dalam tembok sana sajalah. Jelas sekali dia cuba buat taktik scam nak makan percuma. Patut lapor polis dan pihak imigresen. Suruh halau mereka keluar dari Malaysia. Rakyat kita tak alu-alukan mereka. Fikiran orang Cina ni memang susah nak faham. Siapa yang ajar mereka jadi macam ni? Sebelum ini, media tempatan pernah melaporkan bahawa di kawasan komersial Bukit Bintang, Kuala Lumpur, terdapat pelancong dari China yang didapati meludah merata-rata dan bercakap dengan suara yang kuat, mencetuskan rasa terkejut serta ketidakselesaan dalam kalangan pelancong dari negara-negara Asia yang lain. Seorang pengusaha pelancongan tempatan yang enggan dikenali turut mendedahkan bahawa dalam kalangan pelancong dari China yang pernah beliau kendalikan, ada yang merokok di dalam unit penginapan jenis apartmen, menyebabkan bau asap rokok menyebar ke seluruh koridor dan menjejaskan keselesaan tetamu lain. Beliau juga memaklumkan bahawa ada pelancong yang memasak dengan pintu bilik terbuka, malah ada yang berada dalam keadaan separuh bogel, tanpa mengambil kira imej diri atau tanggapan umum, sekaligus menjejaskan pengalaman penginapan pengunjung lain secara serius. Sekiranya insiden pelancong Cina berkelakuan kurang sopan di Malaysia boleh dianggap sebagai kes terpencil, maka di Hong Kong, sepanjang cuti hari buruh, tingkah laku mereka telah menimbulkan pelbagai kontroversi dan perbincangan hangat. Pada 4 Mei jam 8 malam, satu klip video selama 7 saat tular di platform media sosial Threads. Rakaman itu menunjukkan lebih 10 orang pelancong dari China meluru masuk ke dalam gerabak sebaik sahaja pintu tren dibuka di stesen Hang Hom, Laluan Timur MTR Hong Kong, tanpa menghiraukan peraturan turun dahulu, naik kemudian. Dalam video tersebut, kelihatan wanita,
kanak-kanak dan golongan muda berebut-rebut menuju ke tempat duduk kosong dengan wajah penuh kepuasan, seolah-olah mendapatkan tempat duduk itu satu kemenangan besar. Seorang lelaki tempatan yang sedang berdiri di hadapan pintu dan bersedia untuk turun, telah dihimpit sehingga tidak dapat bergerak, dan terpaksa menyengitkan badan memberi laluan, dan hanya dapat turun selepas semua pelancong telah masuk. Rakaman ini mencetuskan perdebatan hangat. Ada yang menyindir, pertarungan rebut tempat duduk paling hebat abad ini. Ada pula yang mengkritik, macam zombie serbu kota. Memalukan. Di dalam gerabak MTR yang tempat duduknya terhad, sepatutnya wujud rasa tolak ansur antara penumpang. Namun gelagat pelancong ini membuat ramai warga Hong Kong menggiling kepala. Bukan sahaja ketenteraman di ruang awam terganggu, malah kawasan perniagaan turut merasai kesan sampingan daripada kebanjiran pelancong ini. Pada 4 Mei, seorang pengurus restoran Itali di Mongkok menulis di media sosial bahawa walaupun kawasan itu penuh sesak semasa cuti, tetapi perniagaannya tidak meningkat malah menurun. Alasannya, sesetengah pelancong enggan berbelanja secara wajar demi berjimat. Beliau turut berkongsi pengalaman sendiri. Pada malam 3 Mei, beliau terlihat satu keluarga pelancong dari China seramai 4 orang hanya memesan 2 mangkuk mihun berharga HK$35 setiap satu di sebuah kedai mihun, sedangkan peraturan kedai menetapkan perbelanjaan minimum $35 Hong Kong setiap orang. Apabila diberitahu peraturan, pelancong tersebut berang dan menjerit, "Kami bukan pengemis. Kami tak puas hati." Mereka enggan beredar dan bertengkar dengan kaki tangan hampir 20 minit. Suara mereka begitu kuat hingga pelanggan lain terpaksa keluar kerana tidak tahan. Selepas siaran itu dimuat naik, topik tersebut mencapai lebih 500,000 tontonan, dan ramai netizen mengkritik tindakan pelancong yang mengabaikan peraturan hingga menjejaskan ekosistem sektor perkhidmatan di Hong Kong. Seorang netizen menulis, sebenarnya pelancong patut ambil tahu dulu kadar harga dan kos sara hidup di tempat yang mereka lawati, dan fikirkan sama ada mereka mampu menanggungnya atau tidak. Jika insiden-insiden di atas masih dianggap sebagai geseran kecil yang terpencil, maka fenomena pelancong Cina bermalam di McDonald's Mongkok benar-benar membuat ramai penduduk Hong Kong berasa sukar untuk menerimanya. Seorang warga Hong Kong mendakwa bahawa terdapat ramai pelancong Cina di McDonald's Mongkok yang tidak menginap di hotel, tetapi bermalam di restoran segera 24 jam itu, menyebabkan pelanggan lain tiada tempat duduk untuk makan di situ. Mereka juga enggan mematuhi perbelanjaan minimum restoran. Gambar tular menunjukkan kira-kira 50 pelancong Cina tidur di McDonald's Mongkok. Ada yang tidur meniarap atas meja, ada yang menanggalkan kasut dan menyidai kaki, serta bagasi berselerakan di merata-rata tempat. Suasana restoran tidak lagi seperti restoran makanan segera, malah menyerupai asrama belia. Kaki tangan restoran hanya mampu melihat tanpa tindakan, mungkin kerana tidak mampu mengawal keadaan. Media Hong Kong kemudian menamakan kumpulan ini sebagai pelarian McDonald's. Sebenarnya, ini bukan kali pertama fenomena sebegini berlaku. Seorang pempengaruh dari China mendedahkan bahawa selepas trend bermalam di pusat urut kaki dan restoran Haidilao tahun lalu, kini ada pula pelancong yang membawa konsep percutian bajet ke tahap melampau, kali ini dengan menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat tidur, dan kini mereka melakukannya di Hong Kong. Kenapa fenomena percutian bajet ini semakin menonjol? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ekonomi China yang merosot telah menjejaskan kuasa beli rakyatnya. Ramai warganya kini mengamalkan pelbagai cara melancong dengan bajet rendah. Salah satu gaya yang popular ialah apa yang digelar sebagai pelancongan gaya askar khas, berjalan puluhan ribu langkah sehari, menghabiskan masa dan wang seminimum mungkin, tetapi melawat sebanyak mungkin tempat menarik. Kini, pelancongan bajet ini bukan sahaja berlaku di tanah besar, malah Hong Kong juga menjadi kawasan yang paling terjejas. Seorang pempengaruh dari China menyatakan bahawa golongan muda dari tanah besar sebenarnya sudah tahu harga penginapan di Hong Kong ketika musim cuti jauh lebih mahal daripada biasa, lebih-lebih lagi di sebuah bandar dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Demi menjimatkan kos penginapan, mereka sanggup tidur di jambatan pejalan kaki, hentian bas, dan kini telah menakluki restoran McDonald's dan KFC untuk bermalam di dalamnya. Penduduk Hong Kong yang melihat situasi ini hanya mampu menggeleng kepala dan ketawa sinis, mempersendakan pelancong dari China itu. Seorang warga Hong Kong berpendapat bahawa tindakan bermalam di restoran segera ini mencemarkan imej bandar. Siapa yang sanggup makan burger sambil di sebelahnya ada orang asing sedang tidur berdengkur? Lagipun, ini ruang awam, bukannya hotel.
Bayangkan pekerja restoran yang mengangkat kepala dan melihat seluruh premis dipenuhi orang yang sedang tidur, tidakkah mereka juga akan rasa tidak selesa? Tambahan pula, sebahagian pelancong yang bermalam di tempat awam pada waktu malam mungkin turut meningkatkan risiko keselamatan. Jadi, adakah tingkah laku kontroversial segelintir pelancong Cina ini semata-mata berpunca daripada tekanan ekonomi? Sebenarnya, terdapat sebab-sebab yang lebih mendalam di sebaliknya. Menurut beberapa pengulas, Cina dahulunya dikenali sebagai negara beradab, dengan warisan tamadun yang mendalam dan kaya dengan nilai-nilai moral. Namun, selepas Parti Komunis Cina, PKC, mengambil alih pemerintahan pada tahun 1949, terutamanya semasa revolusi kebudayaan, nilai-nilai tradisional dan norma sosial telah dihancurkan. Cara berfikir rakyat turut berubah. Maka hari ini, kelakuan tidak bertamadun rakyat Cina di dalam dan luar negara harus dipersalahkan kepada rejim PKC. Pakar hal ehwal Cina, Hu Ke, turut menyatakan bahawa persepsi umum terhadap pelancong dari tanah besar yang sering dianggap kurang beradab bukan semata-mata masalah individu, tetapi merupakan cerminan bagaimana sistem otoritarian PKC telah menyebabkan rakyat Cina kehilangan akar nilai-nilai peradaban tradisional. Sudah tentu, isu ketidaktertiban pelancong hanyalah salah satu aspek. Ada juga dimensi politik yang lebih besar. Sebagai contoh, PKC telah didakwa menggunakan rakyatnya sebagai perisik di luar negara untuk mencuri teknologi dan membawa pulang ke China untuk ditiru. Dan gelagat diplomat China dengan gaya diplomasi serigala perang yang mengundang kebencian dan reaksi balas dari negara-negara bebas. Malangnya, yang akhirnya menanggung akibat adalah rakyat China sendiri, apabila kerajaan-kerajaan asing semakin mencurigai dan mengetatkan kawalan terhadap mereka. Inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.